Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, perlih maju. Maibs menjunjung syiar memaju ummah, salah sila perlih segalanya perlih. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton, para pendengar, para pembaca kita di mana saja berada. Alhamdulillah sekali lagi untuk kali ini kita diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk berada dalam episod yang ke-122 atau lebih tepat lagi kita berada pada episod pada minggu pertama dalam bulan Mei tahun 2026. Dan pada kali ini kita akan kita kembali untuk memperkatakan tentang persoalan biokepelbagaian dengan tajuk Merenjana Rimba Rahsia Hutan Perlih. Atau bahasa Perlih kata Merenjana Rimba Rahsia Hutan Perlih. Dan Alhamdulillah bersama-sama dengan kita, tak lain tak bukan, adalah orangnya yang menjadi tonggak kepada salah satu jabatan yang paling terpenting dalam mengurus tadbirkan hutan-hutan negeri Perlih. Beliau adalah yang berusaha Encik Awang Syafiee bin Awang Ahmad ni, pengarah Perhutanan Perlih. Apa khabar Encik Awang? Alhamdulillah, apa khabar Doktor? Ya, Alhamdulillah. Jadi Encik Awang Syafiee ni kalau kita tengok balik memang nama dia dalam Perlih ni zaman dulu-dulu saya rasa ada. Tapi bila dia ada tu bukan kerana asal usul. Tapi maknanya asal usul beliau yang kata unik ni membawa beliau ke negeri Perlih, dan sekejap lagi kita akan berkenalan dengan kata beliau lah. Jadi saya rasa sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tu, kita akan berkenalan dulu dengan tetamu kita yang berusaha Encik Awang Syafiee, ataupun saya rasa lebih mesra dengan gelaran Encik Awang saja. Walaupun sebenarnya kalau di negara Brunei tu Awang itu selalu disebut di tempat Encik. Betul. Maknanya kita katalah orang tu nama Encik Zulkifli, di negara Brunei Darussalam disebut Awang Zulkifli contohnya. Tapi di sini kita kata sebab kita di Perlis tu, perkataan Awang tu yang lebih dikenali orang lah, saya rasa kan. Betul. Okey, jadi saya persilakan kepada Encik Awang untuk memperkenalkan diri kepada para penonton kita. Dipersilakan. Terima kasih Doktor. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana diberi peluang lah untuk mengikuti podcast Salah Sila Perlis. Jadi untuk makluman Doktor, saya juga antara yang kerap mengikuti Salah Sila Perlis lah. Jadi saya pun tanya, part saya ni tak ada kan? Tergerak dalam hati. Cuma apabila diberi peluang, saya merasakan saya sangat bertuah lah. Betul. Jadi berbalik kepada soalan, saya sendiri Awang Syafiee Awang Ahmad ni, saya berasal daripada Sabah dan telah bertugas di Jabatan Perhutanan Negeri Perlis sejak Ogos 2017 lah. Jadi sebab sedikit pengalaman. Hampir satu dekad. Ya, hampir satu dekad. Jadi kalau kembali kepada sedikit pengalaman bertugas ni Doktor, saya mulakan karier saya di Jabatan Perhutanan Sembilan Malaysia pada tahun 2009 lah. Okey. Di Ibu Pejabat, dan kemudian telah ditugaskan sebagai Pegawai Hutan Daerah di Ceras, Selangor. Okey. Jadi selama 4 tahun, kemudian berpulang untuk bertugas di Negeri Kelantan dalam lebih kurang setahun. Okey. Pada 2015, dan kemudian ditugaskan pula sebagai pengarah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur lah. Okey. Lebih kurang setahun setengah. Dan datang pula ke Perlis bermula tahun 2017 lah, Ogos hinggalah hari ini. Betul. Jadi mungkin ada sedikit pengalaman. Kalau tak silap saya, mungkin antara posting yang paling lama. Betul. Antara dalam sejarah perkhidmatan, antara negeri yang terlama lah. Betul. Cuma kalau kita telusuri juga pengalaman pengarah yang sebelum ini, kalau
12 tahun, ada 12 tahun, ada 8 tahun. Jadi saya di tengah-tengah lah. Betul, Okey. betul. Okey. Okey, jadi maksudnya uh, daripada situ sebenarnya kita telah pergi kepada satu soalan juga yang dihasratkan untuk ditanya. Macam mana boleh jatuh cinta kepada hutan negeri Perlis ni? Jadi mungkin ada penjelasan daripada Encik Awang. Okey, terima kasih doktor. Jadi sebenarnya sebagai pegawai perhutanan ni, kita selalunya akan pergi ke site lah ataupun kawasan hutan untuk sama ada untuk menjalankan kajian ataupun semakan kawasan-kawasan plot kajian. Betul. Ataupun menjalankan inventory hutan. Betul. Jadi sepanjang pengalaman bertugas di negeri dan juga ibu pejabat, banyak kawasan hutan saya masuk lah. Betul. Jadi saya ni salah satu dia bukan takut pacat, tapi saya jarang dihinggap oleh pacat. Jadi saya punya kelebihan lah masa tu. Tapi bila sampai ke Perlis, saya heran sebab boleh saya katakan kalau tempat lain jarang kena. Tapi bila pergi ke Perlis, saya pelik. Setiap tempat saya berhenti tu kena pacat. Jadi saya agak macam tak boleh elak. Jadi tak boleh pacat. Mungkin suka. Yang kedua, tapi pada pemerhatian saya sebab di Perlis ni pacatnya sangat banyak. Okey. Tapi bila kita buat pacat tu sangat banyak, bererti menandakan hutan tu masih sihat. Okey, itu adalah salah satu simptom yang tu petunjuk. penanda dia. Ya, petunjuk dia menandakan satu hutan tu masih sihat. Sebab pacat dia punya sumber makanan lah daripada hidupan-hidupan liar. Betul. Jadi itu simptomnya. Jadi rasa jatuh cinta dengan hutan Perlis ni bermula kalau kita tengok di slide ni. Ini merupakan dena alam lah yang berada di Taman Negeri Perlis di Wang Kelian. Jadi sebenarnya jalan ni merupakan yang menghubungkan daripada pusat pelawat di hadapan dari jalan utama pergi ke kawasan perkemahan dan juga kawasan chalet lah. Dalam kawasan tersebut lebih kurang perjalanan 1 kilo lah. Jadi sepanjang saya melalui jalan ini, tak silap saya dalam awal-awal masuk ke Perlis lah pada 2017. Sepanjang saya memilih untuk jalan kaki lah. Jalan kaki, tinggalkan kereta jabatan di belakang bersama dengan beberapa pegawai lah. Dan sepanjang perjalanan ni banyaklah burung-burung ikut. Seolah dia menemani, dia macam welcome, selamat datang. Macam dia mengalung-alung kan? Mengalungkan. Jadi dan kalau kita tengok bila kita tengok image gambar ni, jalan nampak macam banyak lumut, macam tak turun. Tapi sebenarnya inilah keunikan dan kekayaan yang ada di Perlis. Sebab dengan keadaan bunyi kicauan burung, dengan bunyi-bunyi serangga-serangga yang lain, semut-semut yang melintas jalan, sangat unik pada pandangan saya. Betul. Sebab berbanding dengan kawasan-kawasan lain. Sebab mungkin fokus saya sebelum ni tengok ke kawasan kajian ataupun kajian inventory, tapi ini kita lihat kepada kawasan kajian bagi aktiviti pendidikan untuk para pelajar lah. Jadi dia sangat berbeza lah dari segi konteks pengurusan di Perlis ni lah. Betul. Jadi ini juga disokong oleh dengan kepelbagaian yang ada di hutan batu kapur di Perlis ni lah. Yang ini menyebabkan saya unik. Kalau di hutan-hutan lain di Malaysia ni, untuk maklumat doktor, kita hutan Detrokapa lah. Hutan Detrokapa ni yang mana didominasikan oleh hutan-hutan dari pokok-pokok Detrokap. Contoh pokok Detrokap, pokok meranti temak, meranti tebaga, balau, keruing dan sebagainya. Cuma di Perlis ni, vegetasi hutannya dipengaruhi oleh batuan tersebut. Sebab apabila batu kapur. Batu kapur. Jadi memandangkan hutan di Perlis ni keberadaannya 85% di atas banjaran Nakawan. Iaitu banjaran batu kapur lah. Batu kapur yang hanya terdapat di Malaysia lah, banjaran batu kapur yang terpanjang, iaitu 36 km. Dan dia merupakan batu kapur yang tertua lah, dalam usia 480 juta tahun. 480 juta tahun. Jadi bila usia yang lama ni, dia akan mencorakkan vegetasi, flora dan fauna yang sesuai dengan hidupan batu kapur. Jadi kalau kita kata
hidupan ataupun spesies Dothraki kapal ada, cuma dia di bahagian Wang Kelian saja. Di Okey. kawasan-kawasan lain ni, macam di kawasan di Batu Pahat, agak sukar kita jumpa. Okey. Tambahan lagi di Wang Mo. Jadi kebanyakan spesiesnya dari batu kapur lah, seperti contoh orchid, pokok bogak tu sendiri. Ya. Kenapa mereka ni tumbuh di kawasan batu kapur? Sebab mereka ni sesuai di kawasan tersebut dengan keadaan nutrien yang sangat sedikit. Ya. Nutrien yang sangat sedikit. Kenapa nutrien sangat sedikit? Kerana batu kapur ni dia bersifat terhakis oleh air hujan yang mengandungi Tanah. sebagai aksidan menyebabkan kapur ni terhakis. Jadi Okey. membentuk rongga-rongga, dan rongga-rongga ini hanya sedikit menyimpan lembapan, menyimpan daun-daun dan ranting-ranting yang reput sebagai nutrien. Jadi kalau kita nak tengok dari segi tanah tu memang tak ada untuk batu kapur ni. Betul. Sangat nipis kandungan tanah, apatah lagi nutrien. Jadi menyebabkan hidupan atau tumbuhan di kawasan ini agak berbeza lah. Dan celah-celah ni menjadi ruang tempat serangga-serangga dan hidupan lain menyorok lah. Jadi maka itu jadi lain daripada yang lain. itu jadi lain daripada lain. Jadi ini salah satu faktor lah kenapa saya melihat hutan di Perlis ini sangat unik dan saya jatuh cinta dengan hutan di Perlis. Berbanding di pengalaman saya di tempat lain, kebanyakannya hutan di Dothraki Pama lah. Jadi ataupun Dothraki tinggi dan sebagainya yang lebih kurang sama lah daripada Johor, Kelantan, Pahang, Kedah dan sebagainya. Dan kalau saya boleh tambah juga, silakan. Di antara keunikan juga hutan batu kapur ni, kalau penonton juga boleh saksikan di slide tu, ini bukanlah gambar terbalik sebenarnya. Gambar ni adalah gambar pokok bogak. Pokok bogak ni dia tumbuh di lereng-lereng batu kapur. Lereng-lereng batu kapur. Bila dia tumbuh di lereng batu kapur, yang macam saya sebutkan tadi, dari segi nutrien tak cukup, dia boleh mampu untuk bertahan dalam tempoh yang agak lama. Lama tu berapa? Lama. Dia bukan terbalik. Ini memang kita kata kalau kita tengok daripada depan, berhadapan. Betul. Ini bukan gambar daripada drone. Bukan daripada atas. Betul, daripada drone di lereng bukit. Jadi sebelum tu, kalau kita tengok sekali imbas lah, dia punya daun tu, dia seolah-olah macam sekali imbas macam juga daun pokok kurma kan. Ataupun pokok kelapa sawit lah. Betul. Tetapi sebenarnya dia bukan daripada kumpulan palma. Kalau pokok nyok tu, pokok pinang dan sebagainya, itu palma. Dan mungkin ada juga orang beranggapan di dalam keluarga paku pakis atau fern. Tapi sebenarnya pokok bogak ni dia dalam kumpulan yang lain, iaitu cycad atau cycas lah. Jadi bila cycas ni, dia merupakan tumbuhan prasejarah, Doktor. Tumbuhan prasejarah yang telah mula ada di muka bumi kita sejak 150 juta tahun. Maknanya kita pokok zaman dinosaur lah. Betul. Jadi tapi masih ada sampai hari ini. Masih ada. Betul. Jadi kalau kita nak tahu ini merupakan tumbuhan prasejarah, kalau zaman-zaman dulu kalau dinosaur tu ada, dinosaur tu mati tapi pokok ni masih ada. Dan kalau kita tengok usia pokok ni, kalau doktor boleh agak berapa lama, kalau dari segi, kalau kita tanpa sedikit pengetahuan lah, agak-agak umur pokok ni berapa? 10-20 tahun. Untuk pokok bogak, berdasarkan kajian yang sebelumnya kita baca, pertumbuhan dia agak perlahan. Lebih kurang dalam sekaki ataupun 30 cm tu. 30 cm lebih kurang 40 ke 50 tahun. Kalau kita tengok, ini lebih kurang dalam 3 meter. 3 meter. Kita darab sendirilah. Jadi kita bagi pendengar kita atau untuk rakan-rakan kita untuk agaklah berapa umur dia. Kira sendiri, betul. 100 tahun lebih ni. Betul.
Betul. Jadi usianya Okey. begitulah. Cuma di sini kita juga ada bawa lah pokok-pokok nanti kita tunjuk di akhir nanti siaran lagi. Okey. Okey, kalau saya boleh tunjuk juga sedikit, ini antara pokok-pokok yang mendominasikan kawasan-kawasan Hutan Negeri Perlis. hutan di Negeri Perlis. Okey. Macam tadi tu pokok bokak tu kalau saya boleh tunjuk semula, dia berada di Lereng bukit. lereng bukit di Bukit Rongkit di kawasan hutan simpan mata air lah, mata air Perlis. Jadi di hutan ni atau batu Bukit Rongkit ni terdapat banyak spesies orkid yang endemik lah, endemik dan jarang ditemui. Jadi di sini saya juga tunjuk kalau kita tengok nombor 4 tu adalah orkid hantu lah. Orkid hantu. Ghost orchid yang ditemui di semasa ekspedisi saintifik lah pada tahun 2024 tak silap saya. Jadi ini antaralah spesies pokok. Banyak lagi sebenarnya yang unik di Batu Kapur. Seperti Hopifera, iaitu pokok merawan Hopifera lah, Hopifera. Okey, lepas tu pokok yang paling kiri itu bogak lah, dan beberapa lagi. Saya bukan nak tunjukkan bagi explain tentang setiap spesies, tapi pelbagainya hidupan di ini. Okey, kalau kita tengok pula dari segi hidupan liar pula ataupun burung. Untuk di Negeri Perlis berdasarkan inventory doktor, inventory burung yang kita buat pada tahun 2022. 2022 kita mendapati sebanyak 170 burung ditemui di dalam Taman Negeri Wang Kelian saja. 170 spesies. Manakala untuk sepanjang Banjaran Nangkawan tu, sebanyak 197. Dan burung ni pelbagai daripada family dan sebagainya. Bukan saya nak highlightkan, dan saya sebelum tu saya cuba nak nafikan saya ni bukan pakar burung. Cuma kita sebagai penjaga hutan, kita kena tahu dalam hutan kita apa yang ada. Jadi antara yang kami buat adalah buat inventory lah. Dan keunikan ni kalau kita tengok burung yang ada di Perlis, burung berek-berek janggut merah ni. Yang unik burung ni, dia sebenarnya terdapat juga di tempat-tempat lain. Tapi unik dia kalau kita perhatikan dia punya ekor tu. Ekor dia. Dia warna bendera Perlis. Bendera Perlis. Biru kuning. Biru kuning, ya. Kuning betul. biru. Biru kuning dan biru bahagian atas. Betul. Dan juga terdapat juga burung starbird lah. Starbird ni iaitu Dusky Eagle Owl, iaitu burung hantu terbesar yang direkodkan lah. Dan yang paling unik, burung ni terdapat di viewpoint. Viewpoint, dan mudah sangat untuk dilihat lah, berbanding juga direkodkan di tempat lain di Ulu Muda. Tapi kalau nak pergi ke Ulu Muda tu macam biasalah, standard doktor, kena naik boat dulu. Kalau kita di viewpoint ni just naik kereta, parking bawah tu, naik bawa tripod, bawa kamera, bawa teropong, insyaAllah boleh nampak. Boleh nampak. Dan saya difahamkan juga burung ni pun dah menetap dan membiak di Perlis lah, viewpoint. Jadi ini menyebabkan ramainya para peminat pemerhati burung datang ke Perlis, bukan saja dari dalam, malah daripada luar negara. Jadi inilah keunikan-keunikan yang menyebabkan saya ni tertarik dengan keunikan di Negeri Perlis. Dan tambahan ni, kalau kita perhatikan dalam slide ni, ada beberapa penemuan doktor. Jadi penemuan yang spesifik lah dalam saintifik, yang mana kalau kita tengok buku tu, yang paling kiri tu, yang nombor 1 tu, saya labelkan, nampak macam macam kulat, tapi dia bukan kulat sebenarnya. Dia adalah tumbuhan bunga lah, bunga di lantai hutan, ataupun nama dia kita temu dia masa ekspedisi saintifik tahun 2024 di hutan simpan Bukit Bintang ni, 2024. Nama dia Tismia perlisensis. Sebab mengambil nama Perlis lah. Negeri Perlis. Dia merupakan spesies baru, penemuan baru doktor. Jadi itu sebab saya kata Perlis ni, kalau kita lagi banyak kita gali, lagi banyak kita buat
eksplorasi ekspedisi saintifik ni lagi banyak kita jumpa. Akan berjumpa lah. Dan kalau kita tengok gambar di tengah-tengah nombor 2 tu adalah gambar cicak tu. Betul. Ini pun cicak yang kita temui semasa ekspedisi saintifik juga di Bukit Bintang. Betul. Dan yang gambar burung tu kingfisher ni satu lagi burung yang tambahan kepada yang pakai bendera Perlis ni. Yang ada kuning biru ni. Seakan lah. Cuma burung ni juga, kingfisher juga sebagai starbird kerana kita rekod baru untuk kita semasa kita buat satu bird race, iaitu pemerhatian burung kita buat pada tahun lepas. Pada November tahun lepas, dan kita jumpa lagi suatu spesies. Sebenarnya burung ni berdasarkan rekod di penggemar-penggemar burung memang dah ada, cuma dalam rekod jabatan. Rekod jabatan yang kita buat inventory, sebab setiap ni untuk kita apa yang kita nampak baru kita rekodkan. Betul. Jadi yang orang nampak tu mungkin kita tak dapat lah, tak dapat. Jadi yang ini kita rekod berdasarkan siri-siri ekspedisi, dan kita jumpa satu lagi penemuan baru. Dan itulah, lagi banyak kita gali, macam saya kata tadi, lagi banyak penemuan-penemuan yang kita akan jumpa lah. Betul. Ini pula primat, ya. Tim primat negeri Perlis. Kalau di tempat-tempat lain, doktor, memang banyaklah kalau senarai-senarai spesies primat ni. Di tempat lain boleh katakan bilanglah berapa banyak. Tapi unit di negeri Perlis, walaupun kita hanya ada 7, tapi insya-Allah 7 kita boleh nampak satu hari. Sebab hutan kita kecil, betul, secoet, betul. Kecil tetapi kita boleh nampak. Betul. Jadi cuma yang specialnya primat di negeri Perlis kita ada yang tak ada tempat lain. Di dalam satu Malaysia ni hanya ada Brook Kentoy atau Makaka Atodis yang gambar nombor 1. Dia hanya terdapat di Perlis dan di Wang Kelian. Betul. Jadi ini menandakan walaupun Perlis ni hutannya kecil, tak sampai pun ribuan atau ratusan hektar, tetapi masih menyimpan kepelbagaian yang agak tinggi. Inilah yang menyebabkan saya sangat jatuh cinta, sebab kita boleh lihat, kita boleh nampak, kita boleh pastikan benda tu direkodkan. Di tempat lain benda tu ada, tapi nak jumpa tu agak sukar, doktor. Betul. Jadi inilah antara sebab saya jatuh cinta. Jadi ini gambar simulasi lah. Gambar simulasi menunjukkan 7 spesies primat yang ada, kera, beruk, lotong, slow loris, dan berapa lagi lah. Cerengka dan sebagainya lah. Jadi kalau kata kita tengok balik, sebenarnya kita telah masuk kepada sebenarnya soalan nombor 3. Dan soalan berikut ni kita kata kadang-kadang kita kata macam ni. Contohlah, katalah macam ibu-ibu ni, dia bila dia beletiak kepada anak-anak dia kan, macam dia akan kata macam bilik kau ni aku tengok sopa hutan. Contohlah dia akan kata lagu tu. Maksud dia kata simpan lah, ataupun kemaskan, rapikan bilik anda. Maksudnya macam tu lah. Jadi sekarang ni kalau kita kata lebih dan kurang, yang anggapan kita lah. Tapi sebenarnya dari segi perundangan ni, yang dikatakan hutan ni apa dia? Jadi itu yang kita kena tanya pada yang pakar. InsyaAllah. Jadi dalam konteks ni, apakah dia definisi hutan lah? Betul. Jadi secara umumnya definisi hutan ni kita boleh takrifkan berdasarkan 2 takrifan, iaitu daripada FAO, iaitu Food Agriculture Organization, yang dipakai di peringkat antarabangsa. Yang kedua daripada takrifan oleh NRS, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Jadi yang secara umumnya yang dari FAO ini, dia bila kita sebut hutan, dia mempunyai 3 kriteria, doktor. 3 kriteria. Apa dia? Pertama, dari segi dia punya keluasan. Dia kena ada keluasan minima. Jadi keluasan minimanya sekurang-kurangnya 0.5 hektar. Jadi mungkin penonton nak tahu 0.5 hektar besar macam mana kan? Besar mana? Besar mana? Jadi kalau padang bola sekolah tu lah, lebih kurang keluasan dia. Lebih kurang setidak-tidaknya sebesar padang bola sekolah. Itu untuk satu kriteria. Tapi untuk disebut sebagai hutan dia kena cukup 3 kriteria. Yang kedua,
tinggi pokok matang yang Okey. hendaklah mencapai 5 meter lah. Okey. Jadi kalau pokok banyak tapi tak sampai pun 5 meter, mungkin tidak termasuk dikategorikan sebagai hutan. Kita kata blue cup Kemungkinan, ya. Okay. Kan? Sebab kita ada satu kategori lagi tu, Okey. iaitu kategori canopy, iaitu dia punya silarah pokok-pokok yang ada di kawasan tu mestilah melebihi daripada 10%. 10%. Macam mana kita nak faham tu? Maknanya Okey. seolah-olah kalaulah pokok itu dia merimbun, bila dia merimbun tu dia macam kanopi, macam payung, Betul. maka dianggap dia akan meliputi tanah di situ setidak-tidaknya 10%. Tembusan matahari ke lantai hutan. Dia kena artinya dilitupi tu sekurang-kurang 10%, melebihi 10%. Okey. Tapi kalau taklifan daripada NRES, yang dua tu sama, kriteria nombor 1 sama, kriteria iaitu keluasan minima 0.5 hektar, Ya. sama, kriteria kedua ketinggian lebih daripada 5 meter. Cuma untuk kriteria canopy ni dia hendaklah 30% lebih. Okey. Sebab memandangkan dia FAO, dia meliputi hutan-hutan di pelbagai negara. Betul. Dan kebanyakan negara lain, macam di negara-negara iklim sederhana, iklim sejuk ni, hutan dia bersifat monospesies. Betul. Jadi bila monospesies, dia tidaklah Dia tak setebal. macam kita. Betul. Jadi itulah NRES dia buat 30%. Sebab hutan tropika ni sifat dia memang dia melebihi 30% canopy. Betul. Jadi berbalik kepada soalan doktor, Ya. apakah definisi hutan? Pertama, dia hendaklah mencakupi 3 kriteria ini. Okey. Dan hutan tu sendiri juga hendaklah dengan sendirinya terbagi kepada 3 juga, iaitu sama ada dia hutan yang diwartakan di bawah enakmen perhutanan atau perhutanan negara. Yang kedua, ataupun dia itu sendiri hutan tanah kerajaan yang sebagai stok tanah kerajaan yang untuk tujuan bangunan yang belum dibangunkan. Jadi dia masih berhutan. Ada 3 kriteria ini. Dan yang ketiga adalah kawasan hutan tanah persendirian, tanah milik yang dah ditinggalkan oleh tidak dibangunkan lah. Dia mencakupi ketiga kriteria ini. Jadi secara amnya, kalau kita sebut hutan tu, dia kena sekurang-kurangnya keluasan dia minima 0.5 hektar. Jadi kalau kita belakang rumah kita tu mungkin tak seluas itulah. Jadi kemungkinan itu kita sebut sebagai blokak lah. Jadi secara umumnya taklifan hutan sebagaimana yang saya explain lebih kurang tadi lah. Betul. Okey, jadi rentetan daripada itu, alang-alang kita sembang hutan tu macam mana kan yang ni ilmu ni ilmu. Jadi kita bagi sedikit. Ini merupakan gambar ni merupakan keratan rentas lah bagi hutan di Malaysia. Bukan Perlis untuk hutan Malaysia. Umum. Secara umum. Okey. Sebab hutan di Perlis ketinggian hanya 733, iaitu paras ketinggian hutan Detrokap tinggi. Dia tak capai lagi. Sebab yang tu 750. Okey, kalau kita tengok hutan ni sebenarnya kita kelaskan kepada 3 kelasan utama, doktor. 3 kelasan utama, iaitu hutan darat, hutan paya gambut dan hutan paya laut. Jadi hutan ni ada 3 kelasan lah. Betul. Jadi hutan darat ni semua yang hutan kering tu lah. Yang daki bukit, bermula daripada hutan Detrokap Pama, bukit tinggi dan itu hutan gunung. Itu semua hutan darat. Hutan Detrokap Pamah ni, kalau kat Perlis ni, hutan Pamah tu macam tak ada dah. Sebenarnya ada sebab memandangkan Perlis ini merupakan kawasan jelapang padi. Kebanyakan kawasan-kawasan Pamah ni sebenarnya telah ditukar pada sekian lama lah. Cuma apa yang saya perhatikan di Tasik Melati tu masih ada lagi sebahagian. Jadi apa petandanya? Mesti ada spesies hidupan-hidupan fauna dia macam burung belibis yang berada di situ, salah satu. Dan juga dia punya vegetasi itulah, kebanyakan dia paku pakis dan juga tumbuhan paya itulah. Dan spesies ikan-ikan dia pun nampak paya. Saki-bakinya masih ada? Masih ada di beberapa tempat lah. Di hadapan Empangan Timbatan So ada. Dan hutan paya laut ni ataupun hutan bakau ni biasalah taburannya di pesisir pantai lah, ataupun di bakau lah. Jadi di Perlis ni kalau kita tengok dari segi ketinggian,
puncak yang paling tinggi berada di paling utara, iaitu di Wang Kelian, dan dia bersepadan dengan negara Thailand Betul. yang berketinggian 733. Kalau dalam peta Gunung topoh, Perlis ke? Gunung Perlis. Okey. Cuma Gunung Perlis tu nama barulah. Ya. Sebelum tu kalau nama dalam peta topoh, nama dia Bukit Cina. Ya. Bukit Cina. Jadi ini sedikit sebanyaklah maksud ataupun hutan. Jadi alang-alang kita tengok, Ya. zoom sikit doktor. Maksudnya kita Dalam tengok Perlis ni? dalam Perlis pula. Ya. Jadi untuk Malaysia, di Perlis ni kita banyak agak hutan. Ya. Banyak. Jadi sebenarnya kita ada sebanyak 12,083 hektar. Okey. Tak banyak lah. Betul. Walaupun tak banyak, tetapi sangat signifikan. Ya. Dan kalau kita perhatikan taburan hutan di Perlis ni, dia berada di sepanjang Banjaran Nakawan. Okey. Di sepanjang Banjaran Nakawan, kalau sebelah kiri, kalau rakan-rakan yang menonton pada hari ini, Ya. di sebelah kiri itu ada Peta. ada peta Okey. yang berwarna hijau tu, ada Betul. kawasan hutan simpan kekal yang hijau tu. Okey. Jadi bermula daripada atas hutan simpan Mata Ayak, hutan simpan Wangmu, Bukit Ya. Bintang, Kurang Ya. Batang, dan hutan simpan Bukit Papan. Dan Okey. yang lain tu Bukit Bukit Cabang, Bukit Keteri, Bukit Jernih dan sebagainya. Jadi kita ada 12,000 hektar, Okey. ada 18 jenis hutan. Okey. 18 hutan simpan Kawasan- kekal, kawasan, betul. Dan yang paling uniknya, di sepanjang Banjaran Nakawan kita ada 9,000 Okey. hektar hutan. Jadi kalau bersama peratus, kita ada 86% yang berada di sepanjang Banjaran Okey. Nakawan tu. Okey. Jadi sangat unik lah. Dan Okey. menambah uniknya lagi, di sepanjang Banjaran tu juga merupakan terdapat geotapak. Ada Okey. 12 daripada 23 geotapak yang ada di satu negara Perlis ni berada di atas Banjaran Nakawan di dalam hutan simpan kita. Okey. Okey, itu yang nampak kecil tapi semua ada. Signifikan. Ya. Dan kalau kita zoom in lagi sedikit, jenis hutan kita, tadi Ya. kita dah tengok untuk umum, secara umumnya hutan di Malaysia. Yang di Perlis ni kita hanya ada 3 jenis ini, iaitu hutan darat. Okey, hutan darat. Hutan ladang. Hutan ladang ni nanti saya ada berkait dengan sejarah penubuhan jabatan nantilah, Perhutanan, Jabatan Perhutanan okey. ladang. Ya. Kita ada hutan ladang 575 hektar, dan juga kita ada hutan paya laut lah atau bakau 12 hektar. Tak banyak. Okey. Sangat, Okey. sangat sedikit. Okey. Lebih kurang 13 hektar saja. Betul. Okey. Okey, lebih kurang inilah sedikit tentang apa dia hutan dan Betul. rupa hutan di negeri Perlis. Ya. Jadi kalau kita perhatikan bahawa apabila ada penjaganya, ada jabatannya, ada pengarahnya, pegawainya, ada stafnya, maka sudah pastilah ada kanun ataupun ada undang-undang Betul. yang dijadikan landasan untuk kita kata memahami hutan-hutan ni, ataupun kita kata memberikan hak-hak kepada mereka kepada segala pihak yang kata terlibat. Jadi maknanya macam mana kita nak faham secara umumnya dari segi undang-undang ni dia kata apa tentang hutan ni. Mungkin sebelum tu doktor, Ya, ada saya visual. ada video, ada video okey. untuk menangkan keunikan hutan tu sendiri. Betul. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa lagi, saya persilakan rakan teknikal kita untuk menayangkan video yang pertama. Dipersilakan. In a northern state of Malaysia lies a priceless treasure, the Perlis State Forest, a place that holds unique natural wonders and biodiversity. From limestone formations over 480 million years old to a rich variety of flora and fauna, the Perlis Forest is more than just a forest. It is a living museum of nature.
the river estuary, where the sea meets the land, mangrove forests grow. Although its size is relatively small, the mangrove forest here functions like other mangrove forests, acting as a coastal shield, protecting against erosion and tsunamis. It serves as home to various species such as mud crabs, mud skippers, and other coastal creatures. Every moment in this swamp contributes to the interconnected balance of nature. Apart from farming and paddy field work, one of the economic sources here is fishing. It is the lifeblood of Kuala Perlis. However, mangrove swamps are not only important for human socio-economic aspects, but also serve as focal points for fauna and migratory birds from various places. Located in northern Malaysia, the state of Perlis borders Malaysia and Thailand, making it unique due to its shared limestone forest range that holds various natural wonders. Here lies the Perlis State Park. Established in 1997, the Perlis State Park stands as a symbol of Malaysia's commitment to preserving its natural heritage. Spanning 7,358 hectares, this park serves as a sanctuary for species found nowhere else in the world. Jadi Taman Negeri Perlis itu antara yang pertama diwujudkan, dan dia telah ada 2 pusingan plan pengurusan sudah, iaitu usaha-usaha untuk bagaimana untuk urus khazanah yang ada dengan baik. The Nakawan Range stands as evidence of rich geological history. The Settle Formation, over 480 million years old, holds stories of Earth's prehistoric era, a time when oceans covered most of the land. Ramai ahli sains sudah mengkaji apa yang ada di atas batu kapur itu. Didapati bahawa banyak tumbuhan yang ada di atas hutan batu kapur itu, bukit batu kapur itu, ya, hanya spesies-spesies tumbuhan yang terhad. Kami terpenggung dengan tumbuhan yang kita panggil bogak, itu Cycas clavicola, yang hanya ada di Perlis, Langkawi. Due to its inclusive environment, this forest is home to several plant and animal species found nowhere else. For example, the Begonia perlis, which grows exclusively here, stands as a symbol of the forest's unique biodiversity. Among the ancient trees, there are species found only in this region. The Piama tree, for instance, serves as a marker of the dry season for rice farmers. When its leaves fall, farmers know that the rainy season is approaching, a timeless signal of life's enduring cycle. It's not just the towering trees that capture attention. Unique wild orchid species, various types of ginger plants, and microflora like mosses and tiny mushrooms play a crucial role in this ecosystem, breaking down organic matter to enrich the soil with nutrients. Bila sejenis kunyit ini mengeluarkan bunga dia, sangat merah. Mula-mula kami panggil itu Zingiber mithianum, sebab dia hanya ada di Negeri Perlis dan di sempadan satu ada itu. This forest is home to more than 600 species of insects and animals. Deep within the lush rainforests of Perlis lies a hidden treasure of Malaysia's wildlife, which is one of the best unique is the Beruk kentoi, the elusive Beruk kentoi. Also known as the pig-tailed macaque, this unique primate is more than just a symbol of the forest.
It plays a vital role in maintaining the balance of its ecosystem. When night falls, life in this forest doesn't stop. Dusky, the owl with sharp eyes, starts to come out and actively hunt for its prey, adding drama to the forest world at night. In the early morning, this owl and its mate are still active and very affectionate, even with visitors. Dubbed the Starbird, they have become one of the icons in Perlis, a target for bird photographers from all over the country, and even from China, who come just to get a shot of this owl. Di Perlis ni sebenarnya special sebab dia adalah pintu masuk untuk burung-burung migrasi selain pada burung-burung asal yang ada kat sini lah. Di Wang Kelian ni yang paling famous ialah Dusky Eagle Owl, yang mana owl yang paling besar kat Malaysia. So dalam banyak-banyak owl kita kat Malaysia, yang ini paling besar. Jadi peminat burung ni ramai, dan bukan sahaja dalam negeri tapi juga dalam luar negeri, dan kami rasa Taman Negeri Perlis mungkin menjadi salah satu destinasi kita panggil bird race ini. The balance between humans and nature is often a challenge. In the Perlis State Forest, conservation efforts not only involve protecting species, but also educating the community about the importance of preserving this heritage for future generations. For Awang Shafi bin Awang Ahmadni, the Perlis Forest is at the tips of his fingers. Besides bearing the responsibility of conserving and preserving the entire forest ecosystem in the state, he is also actively collaborating with various agencies in conducting scientific research and conservation activities. Untuk pelaksanaan pengurusan hutan yang telah dan sedang kita jalankan untuk memelihara kawasan hutan sepadan kekal di negeri Perlis ini, menambahkan kawasan hutan sepadan kekal melalui penambahan pewartaan kawasan hutan sepadan yang baru lah. Usaha ini sebenarnya telah dibantu dengan kerjasama pihak-pihak agensi di negeri dan juga pihak kerajaan negeri lah. Yang usaha ini telah kita buat untuk menggarapkan usaha pemeliharaan bersama komuniti dan juga agensi-agensi di negeri lah, untuk memastikan pemeliharaan kita ni kawasan hutan sepadan kekal dan hutan negeri Perlis ini dapat dijayakan dengan baik. Malaysia amat bertuah dianugerahkan hutan hujan tropika yang menjadikannya salah satu daripada 17 negara mega biodiversiti dunia. Kepelbagaian landscape hutan daripada hutan pai laut hingga ke hutan pergunungan mencerminkan keunikan biodiversiti yang tersendiri di setiap pelosok negara. Komitmen Malaysia dalam mengekalkan sekurang-kurangnya 50% daripada keluasan tanah negara dilitupi hutan terus utuh, sebagaimana yang telah dijanjikan semasa sidang kemuncak bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia memainkan peranan penting dalam memastikan pengurusan hutan secara berkekalan selari dengan visi jabatan menjadi agensi terunggul dalam pengurusan hutan tropika secara berkekalan. Sehingga kini, keluasan kawasan berhutan di Malaysia mencatatkan 18.04 juta hektar. Di Semenanjung Malaysia sahaja, kawasan hutan meliputi 5.74 juta hektar, sementara hutan sepadan kekal di negeri Perlis seluas 11,140 hektar, iaitu 13.7% daripada keluasan tanah negeri sehingga 31 Disember 2024. Dalam hal ini, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia berperanan menyediakan panduan pengurusan terbaik, termasuk menyokong usaha pengurusan hutan di negeri Perlis. Hutan negeri Perlis adalah sebuah landskap yang unik dengan ekosistem hutan batu kapur yang istimewa.
Salah satu spesies flora ikoniknya ialah pokok bogak yang tumbuh di lereng-lereng Bukit Batu Kapur, manakala antara spesies fauna yang tersenarai ialah beruk kentoi, Macaca arctoides, spesies beruk yang hanya boleh ditemui di kawasan Taman Negeri Perlis Wang Kelian. Keunikan ini menjadikan hutan Negeri Perlis satu khazanah alam yang bukan sahaja perlu dipelihara tetapi juga dihargai sebagai warisan negara. The Perlis State Forest is more than just a green area on the map. It represents a deep symbiotic relationship between humans and nature, a place where we learn about history, biodiversity, and perhaps even the future. A future we determine ourselves, whether to continue protecting or risk losing this invaluable natural treasure. Okey, jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat atau kita menonton satu visual, satu sebenarnya macam ia tidak kurang daripada satu dokumentari pendek Betul. sebenarnya kan, yang telah digarap dengan sentuhan Tuan Pengarah kita iaitu Encik Awang Syafiee, Awang Ketat Ahmad ni. Dan saya rasalah kalau tak silap pada mata saya dan pengalaman saya, inilah kali pertama hutan-hutan Negeri Perlis ni diangkat sedemikian rupa dalam suatu dokumentari pendek kan. Mungkin kita kata Cik Awang ada sedikit ulasan tentang proses nak buat perkara yang daripada tak ada kepada ada ni. Okey, terima kasih Doktor. Jadi di keulasan berkenaan dengan penghasilan dokumentari ini merupakan satu perkara yang kita telah rancang lah. Tapi dia inisiatif yang sangat berguna sebab hutan tu hanya kita saja nampak di Jabatan Hutan. Sedangkan rakyat perlu tahu apa yang ada dalam hutan dan kenapa kita perlu hargai hutan. Jadi inilah cara zaman sekarang lah untuk kita beri penghayatan dan kesedaran kepada awam apa sebenarnya pentingnya hutan. Sebab di bawah dasar perhutanan negara, hutan ni dikira sebagai aset negara. Aset. Jadi aset ni kalau orang tak nampak, sebab kalau macam aset dari segi benda material ni kita boleh nampak, nampak dia berharga dan sebagainya. Tapi hutan ni orang nampak macam tempat buangan jin. Tempat yalah, tak ada menampak value. Tapi bila kita tunjukkan kekayaan dari segi biodiversity, kita boleh rakyat boleh nampak apa kepentingan dia. Betul. Secara lebih berkesan lah. Jadi orang kata bukan saja aset tu, kita kata rumah, tanah, kereta, tapi ini sebenarnya aset sebenar kurniaan Allah kepada kita, khasnya di kata Negeri Perlis. Betul. Dan apa yang kita boleh saksikan itu, misalnya ada orang lama-lama seperti Prof Ketua Emerita Datuk Dr. Latif dan sebagainya kan. Jadi dia satu inisiatif yang saya rasa di zaman Cik Awang lah yang kita kata melaksanakannya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak lupa sebenarnya ada satu segmen tetap kita di mana kita akan memperkatakan Pelik Perlis. Dan dalam Pelik Perlis kali ni ada satu perkataan yang pilih punya pilih. Kita akhirnya memilih perkataan secoet. Mungkin saya boleh eja. Secoet, S-E-C-O-E-T. S-E-C-O-E-T, secoet
sebenarnya kita kata dia ada idghamnya, ada hukum tajwidnya, tapi kita kata kita mungkin tidak pergi dengan lebih lanjut lah. Jadi saya akan cuba berikan makna secoet berarti sesuatu yang sedikit, kecil, sempit. Itu bermakna secoet, tetapi bagaimana dengan satu semangat yang dibawa oleh Cik Awang dan anak-anak buahnya dan juga rakan-rakan strategiknya, ibarat seperti kata-kata pujangga, daripada setitik jadikan laut, daripada sekepal jadikan gunung. Maknanya kita kata walaupun sikit, ia merupakan satu benda yang dijaga sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan daripada walaupun kuantiti tu tak berapa ada, dia ada kualitinya. Betul. Jadi dia nak abang kata kalau kita gagal menghargai sesuatu yang secoet, kita yang besar kita tak boleh hargai. Jadi saya mohon izin untuk buat ayat dalam bahasa Palih dulu, Bahasa menggunakan perkataan secoet, diikuti dengan terjemahan dalam bahasa Melayu RTM lah. InsyaAllah. Kemudian giliran Cik Awang pula untuk InsyaAllah. cuba buat ayat menggunakan perkataan secoet. Secoet, insyaAllah. Kita kata contohnya macam macam disebutkan oleh seorang nenek, seorang tok kepada cucu dia yang baru-baru nak kata belajar masak nasi tu, mula-mula dia kena basuh beras dulu. Kan? Jadi maknanya dia akan kata basuh beras tu bagi elok-elok nak beras tu secoet yang ada. Kan? Ataupun dia akan sebut kata cucu basuhlah beras itu elok-elok kerana itulah sedikit beras yang ada. Maksudnya dia nak abang kata secoet dalam makna sedikit. Mungkin kita kata Cik Awang kita ni dia nak cuba buat ayat dalam nak mengatakan sedikit juga, tapi sedikit dalam sedikit keluasannya. InsyaAllah. Saya mungkin persilakan Cik Awang Syafiee. Okey, kalau kita perhatikan hutan di negeri Perlis ni hanya secoet berbanding keluasan hutan di negeri Pahang dan juga Kelantan. Walaupun secoet, tapi kepelbagaian biodiversitinya sangat tinggi dan kita perlu hargai. Jadi dalam konteks ni secoet, walaupun hutan kita secoet itu sedikit, 12,000 hektar berbanding keluasan di negeri Kelantan 200,000 hektar contohnya. Jadi tetapi kepelbagaian biodiversitinya agak tinggi. Jadi InsyaAllah saya cuba sampaikan. Yang tu ayat dia. Maknanya secoet tetapi sangat bermakna. Sangat berharga. Tambah pula kalau kita diselaraskan, kita dididik untuk menghargainya, pandai jaganya, maka insyaAllah dia akan jadi kita kata satu kebaikan lah. Kan? Jadi dalam kita memperkatakan kesemua perkara-perkara tadi misalnya, insyaAllah kita akan bertemu lagi misalnya, kita kata sebab nampaknya tidak cukup satu kata episod, kita kena ada ke satu episod lagi insyaAllah. Tetapi bila kita memperkatakan tentang penghargaan itu, bagaimana dalam pengalaman Cik Awang kita memperbaiki dalam aspek apresiasi dan juga penghargaan kepada satu aset negeri Perlis yang sebenarnya orang tak nampak. Sebab maksudnya orang kata, dah lah negeri yang ke-13 terbesar di Malaysia. Lepas tu berarti hutan dia pun akan jadi ke-13 terbesar di Malaysia. Mungkin banyak sikit daripada hutan di kata Kuala Lumpur, apa semua tu saja. Jadi maknanya bagaimana itu dalam kata pengalaman hampir-hampir sedekat ni, Cik Awang cuba memperbaiki dari segi penghargaan tu. Saya persilakan. Terima kasih Doktor. Jadi penghargaan ni dia merujuk juga kepada apa yang kita nikmati sebenarnya. Jadi kalau kita tak nikmati benda tu, macam mana kita nak hargai? Jadi berbalik kepada yang menghargai, iaitu rakyat. Dalam konteks ni yang maksud Doktor adalah siapa yang wajar menghargai. Jabatan Perhutanan, kaki tangan kita memang of course kita hargai. Cuma kita nak rakyat faham dan mereka menghargai sumber yang ada ni. Tapi bagaimana kita beri kepahaman kepada mereka tentang peranan hutan itu sendiri. Sebab di tempat-tempat lain kadang hutan ni dimomokkan macam saya kata awal tadi, tempat jenis bertandang, tempat baik kita bangunkan dengan kawasan perumahan kan. Lagi banyak nilai ekonomi dia. Tetapi melalui video yang kita tunjukkan tadi,
ini sedikit sebanyak dapat memberi kefahaman kepada rakyat tentang uh, keunikan hutan yang ada di negara kita lah. Dan kita kena faham juga hutan ini selain daripada ada nilai balaknya contohnya, Okey. ada juga nilai-nilai perkhidmatan. Itu yang tadi produk hutan lah. Produk Ya. hutan dari segi madu, dari Betul. segi balak, dari segi ubat-ubatan, tetapi ada nilai perkhidmatan yang dimainkan oleh hutan itu yang kalau kita tak belajar mungkin kita tak tahu. Okey. Kita ingat benda tu semula jadi. Contohnya sebagai kawasan tahan air. Ya. Dengan adanya kawasan hutan yang memainkan peranan sebagai kawasan tahan, dia boleh memastikan sumber air berterusan. Kalau di konteks Perlis ni, sumber air daripada Banjaran Akawan, daripada hutan simpan mata air dan juga hutan simpan Wangmu tu, Ya. dia akan menyimpan air dan akan disalurkan secara perlahan-lahan melalui anak-anak sungai menuju ke empangan Timah Tasoh. Ya. Itu sumbangan dari segi perkhidmatan ekosistem yang Betul. kita tak nampak. Betul. Dan juga hutan ni sendiri sebagai bank genetik kepada perkara-perkara yang kita perlu ke di masa hadapan. Ya. Macam contoh genetik bagi tumbuh-tumbuhan, semua makanan yang mungkin masa ini kita telah ada, tetapi di masa akan datang kita perlu ada sumber-sumber yang kita kaji, mungkin dari segi perubatan, mungkin dari segi semua makanan dan sebagainya yang kita belum kaji lagi. Jadi Ya. peranan hutan ni sebagai bank kepada sumber-sumber yang saya sebutkan tadi. Dan yang Okey. ketiga yang saya boleh kongsikan juga, Ya. hutan ni juga sebagai benteng kepada penyakit sebenarnya. Apabila penyakit macam di satu negara diserang oleh satu penyakit bawaan sama ada hidupan liar ataupun bawaan oleh hidupan macam atau ternakan. Jadi Okey. hutan ni lah sebagai dia punya benteng sebenarnya. Jadi untuk sebelum benda tu merebak kepada manusia, di hutan tu dia telah beradaptasi untuk sebelum dia beradaptasi untuk kepada manusia lah. Jadi Okey. di sana hutan itu memang diciptakan untuk menghalang daripada pembiakan untuk dijangkiti kepada manusia lah sebenarnya. Okey. Ini sikit banyak lah. Jadi maknanya kalau disebut seolah-olah kalau kita balik pada agama Islam dan istilah Usuluddin tu, maknanya itu antara sunnatullah tentang cara bagaimana yang Allah Ta'ala jadikan guna segala sesuatu itu, maknanya itu adalah merupakan satu rangkuman. Betul. Kalau senaraikan satu persatu mungkin ia lebih mendalam lagi. Tapi maknanya kita kata saya yang mungkin dah kata tua-tua bangka ni, mungkin sekarang baru saya dengar tentang bank genetik. Ya. Kalau tidak kita tahu ni, kita kata bank yang simpan duit lah. Bank Muhammad Kan? ada. Sekarang ni kita kata simpan duit tu pun tak pernah nampak dah. Ya. Kan? Tapi maknanya bank genetik ni Allah Ta'ala jadikan sebagai sunnatullah ni disimpan di situ. Betul. Kan? Jadi maknanya itu kegunaan hutan dan juga kegunaan hutan sebagai satu bentuk mekanisme kawalan Betul. terhadap penyakit juga adalah merupakan hutan lah kan. Dan iklim lah, dan juga iklim lah. Betul. Kawalan iklim. Jadi kita kata ini antara perkara-perkara yang ada lah. Maka sebab itu juga kita berada di hujung ini, dan insyaAllah kita kata seperti mana yang kita sebut, tidak cukup sebenarnya dengan satu episod. Saya mungkin nak mempersilakan sedikit kepada tetamu kita kalau ada sedikit sebanyak rumusan kepada episod ini sebelum kita melabuhkan tirai. Saya persilakan Cik Awang Syafiq. Terima kasih Doktor. Jadi apa yang saya cuba sampaikan dalam sesi podcast pada hari ini adalah tentang bagaimana hutan di Perlis diuruskan dan kenapa ataupun mengapa peranan Jabatan Hutan itu signifikan. Kalau kita melihat kepada keterjaminan makanan, mungkin kita rujuk kepada agensi macam Jabatan Pertanian, Jabatan Veterina dan sebagainya. Kalau kita merujuk kepada bencana dan sebagainya, mungkin dari segi banjirnya kita mungkin merujuk kepada agensi meteorologi, dari segi data-data awalan, dari segi JPS untuk mengelakkan daripada banjir. Tapi dalam konteks perhutanan ni pengurusan lebih daripada itu, kerana
makro iklim di negara kita ataupun iklim di negara kita sedikit sebanyak juga dipengaruhi oleh berapa banyak hutan kita simpan. Dan Ya. kalau bahasa mudahnya, kalau kita duduk sebelah dengan kawasan berhutan ni, kita punya suhu rumah tu ataupun kesekian kita boleh rendah dalam 2 darjah Betul. Celsius. Jadi ini menandakan peranan untuk mengurus hutan ataupun literpan hutan itu sangat signifikan. Dan Ya. bukan saja tanggungjawab untuk mengurus dan juga memahami menjaga hutan ni bukan saja di bahu jabatan ataupun kaki tangan Jabatan Perhutanan, tapi sepatutnya di semua pihak lah kena cakna dan sedar tentang kepentingan penjagaan hutan secara lestari lah. Betul. Jadi maknanya sebab itulah kita kata walaupun pada kata kali ini kita anggap macam episod kita ni sebenarnya kita kata memang kita berhajat pada satu lagi episod insya-Allah untuk memperkatakan semua perkara, tapi salah silap perlih mohon untuk seperti mana biasa untuk melabuhkan tirai, dan dengan itu kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tetamu kita yang berusaha, Encik Awar Syafiee bin Awar Ahmad ni, Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Perlis, kepada ibu kandung kita Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis yang telah menyokong kita dengan pelbagai perkara, kepada kru-kru teknikal kita, Saudara Huzaifah, Saudara Afiq, Saudara Rahimi, Saudara Syafi, juga kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penonton, para pendengar, para pembaca kita di mana saja berada yang telah menyokong kita dengan pelbagai bentuk sokongan dan juga dukungan. Salah silap perlih mohon berundur terlebih dahulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.